dan selamat pagi anak-anak murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, macam lemah je sekali lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Semua hari ni sihat? Sihat. Dah makan? Belum. Belum sarapan lagi? Belum. Kenapa belum? Sarapan tu kan penting. Tak sempat. Okey, tak apa. Sekejap lagi rehat. Pastikan semua makan, okey? Okey, jadi sebelum cikgu memulakan pengajaran, cikgu akan paparkan video tayangan YouTube. Okey? Jadi cikgu nak kamu semua lihat, dengar dan fokus apa yang video ni cuba sampaikan. Sebentar lagi cikgu akan tanya kamu semua, okey? Tengok dengan teliti. Good evening. Welcome, sir. Good evening. How can I help you? I want to book a room for 2 days. Sure, sir. Your name, please. Vijay Rakesh Sharma From where? from Mumbai. Sir, may I take your ID, please? Sure. Thank you, sir. What kind of room do you need? An AC room. On which floor, sir? It doesn't matter. What are the charges? Rupees 1,000 per day with complimentary breakfast. Okay, please confirm my booking. Sure, sir. Please let me know. When would you like to have your breakfast, lunch and dinner? Breakfast at 8 a.m., lunch at 1 p.m., and dinner at 8 p.m. Anything else, sir? No thanks. Okey. Melalui video tayangan tadi, cikgu nak tanya, apa yang video tadi cuba sampaikan? Apa yang kamu semua faham? Dia nak booking. Booking bilik hotel. Lagi? Apa lagi yang diminta? Maklumat. Contohnya apa? Ada aircon. Nama. Minta ID. Apa tadi, Abang? Ada bilik aircon. Bilik yang beraircon. Bilik yang beraircon. Lagi? Sarapan. Waktu sarapan. Pukul berapa tadi dia cakap? 8. Sarapan pukul 8. Lepas tu? Lunch pukul 1. Lepas tu? Dinner 8 malam. Okey, betul. Jadi, semua yang kamu semua sebutkan tadi, setiap tu ada jenis data dia. Jenis data yang berbeza. Bilik yang macam mana, nama, ID, itu semua ada jenis data dia. Okey. Dalam sistem pengaturcaraan ni, jenis data ni digunakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi, macam kamu semua juga, nama, umur, berat badan, itu semua jenis data dia. Jadi, apa itu jenis data? Okey, semua tahu ke jenis data tu apa? Tak tahu. Okey. Jadi, sebentar lagi cikgu akan terangkan dengan teliti apa itu jenis-jenis data. Okey. Jadi, objektif kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, kamu semua akan dapat menggunakan jenis data dalam segmen kod dengan betul. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan memulakan sesi pengajaran kita pada hari ini, iaitu bab 3 kod arahan, iaitu 3.1.1 menggunakan jenis data dalam kod segmen. Okey. Okey. Jenis data ada 5 semuanya. Okey, ada berapa? 5. Yang pertama, dia jenis data ada 5 tapi terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, nombor. Yang kedua, teks. Dan yang ketiga, nilai logik. Okey, mari kita masuk yang pertama, iaitu nombor. Di bawah nombor itu terdapat 2, iaitu integer dan juga double. Mari kita tengok yang pertama. Ini ialah jenis data yang pertama, iaitu integer. Jadi, apa itu integer? Integer ini, dia tidak mengandungi bahagian nombor yang tidak ada pecahan ataupun perpuluhan.
Dan integer dikenali sebagai nombor bulat. Okey. Integer juga boleh terdiri daripada nombor negatif, sifar dan juga positif. Seperti yang kamu semua lihat, boleh jadi negatif 3, sifar 1, 2, 3. Itu semua ialah nombor bulat, iaitu integer. Okey. Di sini, seperti yang kamu belajar dalam sekolah rendah, masa sekolah rendah, sekolah menengah, belajar matematik kan? Ya. Jadi kamu semua akan dah biasa menggunakan simbol tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey. Bila kita ingin mengatur cara membuat sistem ataupun coding, kita tidak boleh menggunakan operator matematik yang biasa kita gunakan. Dia ada simbol yang berbeza, ada juga yang sama, ada yang berbeza. Okey, mari kita lihat. Kalau simbol operator matematik tambah, simbol operator dalam komputer sama juga bentuk dia. Rupa dia sama. Tolak juga sama simbolnya. Darab. Okey, matematik kita tahu darab bentuk X ataupun pangkah. Tetapi kalau dalam sistem simbol operator dalam komputer, simbol dia akan menjadi kita panggil star ataupun bintang. Bentuk macam ni. Begitu juga dengan bahagi. Bahagi juga akan berbeza bila kita membuat sistem pengatur caraan. Simbol dia akan bertukar menjadi balang. Daripada begini akan jadi begini. Okey, ini ialah contoh pengiraan bagi integer. Okey, gabungan dua nombor bulat akan terhasil juga nombor bulat. Itu ialah integer. Begitu juga dengan tolak, darab dan bahagi. Semua tu akan mendapat nombor bulat. Okey. Bila kita membuat pengatur caraan, kita nak buat coding, sinteks umum dia yang digunakan dalam pengisytiharan ialah INT. Bila kita nak buat coding, kita tidak akan tulis integer secara penuh. Kita hanya akan gunakan singkatan dia saja, iaitu INT di dalam coding nanti. Okey, nanti kamu akan jumpa. INT itu bermaksud integer, iaitu nombor bulat. Okey, fungsi integer ni apa? Fungsi dia untuk menukar suatu nilai kepada nombor bulat. Okey. Seterusnya. Okey, ini contoh yang cikgu buat. Semua cikgu nak boleh salin macam ni. Dalam online compiler tadi cikgu ada suruh buka. Cikgu nak kamu semua cuba tulis apa yang cikgu paparkan ni di dalam kamu punya online compiler tadi. Jadi hari ni bahasa pengatur caraan yang kamu tahu ada 3, iaitu Java, C++ dengan Python. Tapi hari ni dalam sesi pembelajaran cikgu hanya menggunakan Python sahaja. Okey? Jadi semua boleh cuba kod ringkas ini. Tu simbol apa cikgu? Yang mana ya? Selepas 5 tu. Perpuluhan. Oh, titik. 5/7. Sudah? Dapat jawapan? 5. Semua dapat? Integer ni, walaupun kamu menulis dalam perpuluhan, nombor ini dalam perpuluhan, hasil dia, output dia tetap akan menjadi nombor bulat. Itulah kita panggil integer. Okey? Yang belakang dapat? Jericho dapat? Tak dapat? Nafal? Syah? Dapat?
kalau bahagian okey, tadi ada seorang kawan kita dapat error. Kenapa? Dekat bahagian sini dia tulis number dalam bahasa Inggeris. Dekat sini dia tulis nombor. Jadi bila run, dia akan dapat error. Tak akan dapat jawapan 5. Jadi pastikan yang di depan dengan yang di bawah ini sama. Okey? Bila kamu tulis nombor dalam bahasa Melayu, di bawah pun tulis nombor. Jika di atas tulis number, bawah pun tulis number. Okey? Okey, semua dapat ya? Dapat cikgu. Okey, seterusnya kita masuk double. Okey, kalau macam tadi, jap. Kalau macam tadi, integer. Apa maksud integer tadi? Nombor bulat. Nombor bulat. Okey, nombor yang tidak mempunyai perpuluhan dan pecahan. Double ni sebaliknya. Jadi kalau sebaliknya apa? Mempunyai nombor perpuluhan dan pecahan. Okey, pandai. Okey, jadi double ini mengandungi bahagian pecahan dan mempunyai titik perpuluhan. Boleh terdiri daripada nombor negatif dan nombor positif yang bertitik perpuluhan. Contoh bagi nombor yang bertitik perpuluhan 8.7. Berapa? 7.7 lagi 12. Okey, semua tu ada titik perpuluhan. Okey. Macam ni contoh dia. Okey, negatif 3.5, 2.5. Itu semua ialah double. Okey. Untuk Python, dia tidak mempunyai jenis data double, tapi dia ada jenis data float. Kegunaan dia sama je untuk menyimpan nombor perpuluhan. Kenapa Python tak ada? Untuk double hanya ada dalam C++ dan juga Java. Untuk Python, dia akan menggunakan float. Okey? Fungsi dia sama je. Okey, ini contoh float. Okey, cikgu nak kamu semua try. Cuba. Boleh nampak ke cikgu perlu zoom? Nampak. Kamu nampak? Kalau tak nampak, beritahu cikgu. Cikgu akan besarkan lagi gambar ni. Ada yang siap? Dapat jawapan berapa? Dapat output apa? 8.39, betul. Mimi dapat? Hafizul? Tak dapat lagi. Izami dah dapat? Okey. Izami boleh tolong ajar Hafizul? Izzuddin dapat? Dapat cikgu. Jericho? Pastikan sama ya dia punya ejaan. Okey. Semua dapat 8.39. Macam mana kita nak tahu ini float? Sebab dia ada tulis dekat sini. Maksudnya seterusnya tu ialah nombor perpuluhan. Float dengan double sama. Mempunyai nombor perpuluhan. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah char. Okey. Char ni ialah aksara ataupun kita panggil karakter.
Cha ni merupakan singkatan bagi karakter. Okey, aksara ni apa? Aksara terdiri daripada huruf abjad, angka dan simbol-simbol. Contoh yang boleh kita lihat, huruf A. A tu ialah aksara. B aksara. C aksara. Sehinggalah Z. Itu semua aksara. Digit 0, 1, 2 itu juga aksara. Seterusnya kita ada simbol. Simbol juga kita panggil sebagai Cha. Okey? Simbol alias, simbol beratus dan sebagainya. Itu semua kita panggil Cha. Okey. Python ni tidak ada jenis data Cha secara khas. Jadi bila kita masukkan teks ataupun aksara di dalam Python, dia tetap akan menjadi string. Dia tidak akan menjadi Cha kalau untuk teks ni. Okey? String tu apa pula? Sebentar lagi kita akan belajar. Okey, ini ialah string. String ni ialah satu perkataan yang dibina daripada aksara tadi. Okey? Aksara tu satu huruf je, satu abjad je. String ni gabungan antara aksara-aksara tadi. Contohnya aksara M, aksara E, aksara J, aksara A. Okey, kalau gabungkan jadi huruf apa? Perkataan apa? Meja kan? Okey, meja tu ialah string. Kalau huruf M, aksara. Jadi aksara ni semasa pengisytiharan jenis data string kepada suatu pemboleh ubah, sinteks umum str digunakan. Maksudnya, okay, macam tadi integer. Kalau kita nak tahu itu integer, dia akan tulis int. Kalau untuk string pula, dia akan tulis str. Itu menunjukkan simbol string. Okey. Dan kalau kita nak buat apa-apa teks, kita akan menggunakan simbol ini. Siapa tahu ni simbol apa? Membuka kata. Pembuka kata. Okey, kita akan pakai simbol itu ketika menggunakan string. Ketika kita tulis string, kita akan menggunakan simbol itu. Contoh macam ni, negaraku, dan dia letak simbol tu. Depannya ada tulis str bermaksud string. Okey. Di sini semua boleh faham? Okey. Jadi ini dia punya simbol-simbol ketika kita nak buat Python, string di dalam Python. Okey, contoh yang sebelum tu cikgu nak kamu semua buat yang ni dulu. Ya, cikgu zoom. Okey. Cikgu nak kamu buat ni dulu. Semua buat ya. Cikgu akan tengok seorang-seorang. Boleh nampak ni? Okay, ada yang dah siap ke? Ada. Okay, sekejap ya, kita tunggu kawan-kawan yang lain. Dah, ramai dah siap? Dah. Okay. Dah siap Syah? Sikit lagi. Cikgu nak kamu semua cuba. Sebab sebentar lagi kita akan adakan aktiviti berbulan. Jadi cikgu nak kamu semua cuba dulu. Cikgu, kalau nak tulis selamat pagi dalam satu baris saja boleh tak? Boleh juga. Tapi yang bahagian B, perkataan lain pula. Maksudnya untuk A tulis selamat pagi tanda seru. Selamat pagi tanda sebelum kamu tulis full. Tulis full. Boleh?
boleh untuk bahagian A kamu boleh tulis full. Selamat pagi. Tak semestinya satu perkataan saja. String ni juga boleh lebih daripada satu perkataan. Tak semestinya satu perkataan saja. Semua dah siap? Dah. Okey. Kenapa cikgu suruh kamu buat? Sebab cikgu nak tunjukkan kamu dia punya Okey, jadi output dia kamu dapat apa? Selamat pagi. Ada tanda seru. Okey. Okey. Untuk yang kamu buat tadi tu, ada simbol apa dalam tadi yang kamu buat tu? Simbol tambah. Lagi? Tambah saja. Okey. Jadi betul ada simbol tambah kan? Ya. B tambah C tu kan? Lepas tu ada simbol koma. Fungsi dia. Okey, untuk koma boleh menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong. Cuba kamu tengok kamu punya coding tadi. Tak apa, tukar pun tak apa, asalkan dapat output yang betul. Oh, Amira nampaknya pandai ya. Okey, jadi kalau simbol koma tadi menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong, betul? Jadi di situ tulis A, B plus C. Jadi dia akan selamat pagi dalam satu baris tu. Dia akan gabungkan A, lepas tu ada ruang kosong, lepas tu seterusnya B tambah C. Tambah tu menggabungkan dua string tanpa ruang kosong. B tambah C. Apa dia B tadi apa? Pagi kan? Ya. C tanda seru. Jadi dia akan rapat bersebelahan antara pagi dengan tanda seru tu. Itulah fungsi simbol bagi tambah. Untuk simbol darab pula, dia akan mengulang string tersebut. Siapa boleh cuba tukar kepada simbol darab? Di bahagian tambah tu cuba tukar. Error. Tak dapat. Okey, cuba yang tanda seru tu kamu tukar kepada perkataan lain. Macam mana cikgu? Dia naik ni. Error juga. Okey, sebentar ya. Cikgu Hafizah dapat. Hafizul dapat? Macam mana Hafizul buat? Bisa tunjuk depan. Error juga. Hafizah buat. Apa cari tadi? Okey. Sebab dia SDR. Okey, sekejap. Okey, sekejap ya. Kalau yang C tu kamu tukar SDR kepada INT. Kalau INT tadi apa? Je kan? Ya. Cuba kamu tukar C sama dengan INT. Macam mana tadi? Izami? Macam ni tu. C Boleh terangkan? C Tadi? kan yang C tu tukarkannya STR tu jadi INT. INT. Dalam Sama kurungan dengan tu? kurungan tu buang sama dengan berapa integer kita nak letak. Berapa kali ulangan nak. Ulang. Okey, cuba kamu buat. Lepas Okey, tu C tadi tu? yang print tu A, B
darab C. Okey, cuba buat. Yang STR tu kamu semua tukar kepada INT. Kurungan tak ada, kamu letak nombor. Contoh nombor 2. Cuba kamu lihat apa hasil dia. Boleh faham? Okey, dah dapat. Dia keluar apa? Pagi-pagi tu dia keluar 2 kali kan? Kamu letak 3 ke? Jadi 3 kali. Kalau kamu letak 7. Letak nombor 7, dia akan keluar pagi tu 7 kali. Kalau letak 2, pagi tu akan keluar 2 kali. Okey. Seterusnya, yang terakhir ialah boolean. Okey. Boolean ni jenis data yang mempunyai 2 nilai, iaitu benar atau palsu, ataupun true or false. Okey, 2 nilai ini juga digelar sebagai nilai logik. Okey. Nilai logik ni sering kali disebut sebagai 0 dan 1, di mana 0 mewakili palsu dan 1 mewakili benar. Okey, ungkapan boolean ialah ungkapan perbandingan yang terdiri daripada operator perbandingan. Seperti, siapa tahu tu simbol apa? Besar. Lebih? Besar. Ini? Besar dan sama dengan. Besar dan sama dengan. Yang ini pula? Kurang. Ataupun kecil. Betul. Ada yang terakhir? Kecil dan sama Kecil dengan. dan sama dengan. Okey. Seterusnya, sinteks umum yang digunakan dalam pengisytiharan boolean ialah bool. Macam tadi integer int. Kalau string str. Kalau boolean kita akan pakai bool. Okey? Jadi semua faham? Faham. Okey. Cikgu nak ulang semula. Okey. Dari mula tadi kita telah belajar 5 jenis data. Yang pertama apa? Integer. Integer tu apa? Nombor. Nombor yang tidak mempunyai Perpuluhan. ataupun pecahan. Seterusnya yang kedua, Double. Okey, double tu apa? Ada nombor perpuluhan. Okey, Pecahan. ataupun pecahan. Dan yang ketiga, Char. Char tu apa? Aksara. Aksara. Simbol. Lagi? Number. Huruf. Okey. Setelah char, String. String tu apa? Perkataan. Gabungan antara Char. aksara-aksara tu. Contoh? Meja. Meja. Lagi? Selamat. Selamat. Opsi. Okey. Dan yang terakhir ialah boolean. Boolean ada 2 nilai, iaitu Benar dan palsu. benar atau palsu ataupun true or false. Okey, jadi cikgu harap semua dah faham ya. Faham, cikgu. Jadi cikgu nak tanya, ada siapa yang tak faham? Boleh angkat tangan? Faham. Semua faham? Faham. Syam faham? Faham. Jericho faham? Faham. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya, sekarang ni cikgu nak buat aktiviti berkumpulan. Tadi semua cakap faham kan? Jadi cikgu nak test kamu semua. Cikgu nak kamu semua buat aktiviti berkumpulan. Disebabkan agak suka untuk kamu bergerak 4 orang dalam satu meja. Kita ada 24 lah. 16. Cikgu nak mudahkan kerja, jadi kamu duduk je kekal macam ni. Okey. Ni merupakan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi 1, 2, cikgu nak kamu buat pengatur caraan bagi integer. Boleh cikgu. Okey. Satu je, kamu berdua buat dalam satu komputer saja. Okey, kamu kumpulan ketiga, ni kumpulan 4. 3 dan 4, cikgu nak kamu buat string. String. Pengatur caraan bagi string. Right? 5.
kamu buat pengatur caraan boolean. Boleh? Okey? Berapa tadi? 6, 7, 8. 7, 8. Okay, kamu buat integer lah. Okey? Integer. Kamu buat string. Okey. Buat dalam satu komputer saja. Okey, hasil tu nanti cikgu nak kamu masukkan dalam Padlet. Nanti kamu kena tulis link Padlet tu. Kamu print screen kamu punya hasil dan masukkan dalam Padlet yang cikgu sediakan ni. Cikgu bagi masa dalam 10 minit boleh? Boleh. Okey, boleh mula sekarang? String kan? 10 minit dah bermula daripada sekarang ya. Okey, siapa yang dah siap tu boleh buka link pautan Padlet ni yang di bawah ni. Sekejap ya. Macam mana nak Kamu print screen ataupun buka, ada tak aplikasi snipping tool? Cuba cari, ada tak? Snipping tool. Kat pautan link ni, boleh nampak tak jap? Kalau kamu nak print screen tu, kamu boleh search dekat kamu punya komputer snipping tool. Snipping tool. Kamu boleh tulis ni, link yang cikgu bagi ni. Yang atas ni, kamu tulis link tu akan masuk ke dalam pautan Padlet cikgu. tak ada coding? Ada kod tu cikgu. Kau tak ada lah, maaf. Okay. Kita tak pakai telefon. Kita pakai komputer. Kita pakai komputer ya. Boleh buat telefon ke? Nak kena rampas telefonnya. Seri ni. Okey. Jadi, siapa yang dah siap boleh masukkan ke dalam link pautan Padlet cikgu. Oh, dapat lah cikgu. Oh, kamu screenshot, lepas tu kamu kena sign up ya. Screenshot kamu boleh tulis snipping tool. Snipping tool. SN. Tu. Kamu screenshot pada atas sampai bawah. Tolak pipi. Kamu tarik. Sama lah. Tarik daripada atas sampai bawah. Oh, dua sama. Kamu kena sign up. Ada email kan? Satu je. Kamu kan kumpulan. Kamu kan dah buat kumpulan. Kamu tekan kat gambar tu, kamu copy. Kamu dah screenshot ke? Print screen? Dah. Kamu buka link tu sudah? Dah. Kamu kena sign up. Dah sign up dah? Kursi 9. Kenapa jadi 9? Oh. Kenapa jadi kursi?
Tak boleh Sekejap ya. Tapi macam mana dia jadi tiga ni? Apa lagi jinak ni? Tu, sini. Darab. Aish. Sini ke biji? Boleh cuba sekali lagi? Saya nak biji. Tak boleh. Sini kurungan. Sekejap ya. Bukan. Bukan. Pensil ni kali. Cuba kamu tukar link. Iya. Cakap macam tu. Kamu tambah INT belakang. Kamu tukar link ni. Cuba kamu buka link yang baru. Masih sama ke? Atau tidak? Nak tambah tak boleh. Wah, terima kasih doktor. Okey, kejap. Kejap Tapi semua dah siap ke? Dah. Cepatnya. Bagus. Okey. Kejap ya. Easy lah cikgu, easy. Easy. Bagus ni. Tarik je lah. Mana ada? Senang je. Senang. Easy. Bagusnya. Petik jari. Wow. Kalau dia buat, dia balik. So amazing. Wow. Cikgu bagi soalan lain kat dia. Soalan lain tak Ah, lah. pada muka dia. Dia buat aktiviti 2 bulan kan? Cikgu baik. Tak apa. Sebentar ya. Ada siapa yang boleh tolong cikgu tak? Kenapa dia tak boleh keluar? Apa dia? Kamu semua tak boleh masukkan kan? Tak ada tambah ni kan? Macam mana tu cikgu? Cikgu kena tahu Ada siapa yang boleh tolong cikgu tak? Hafizun. Betul. Tak. Nak besar, mak. Besar. Ai. Kenapa jadi S ada 2 pula? Habis tu? Oh, okey. Bodoh kerja. Kenapa ada kandungan lagi? Kita tak tahu kan?
tak apalah. Okey. Sekarang ni jap cikgu nak tengok satu-satu punya kumpulan boleh? Boleh. Cuba cikgu tengok. Mana je? Cikgu suruh buat apa tadi? Integer. Okey, cuba run. Jawapan dia 7. Okey, bagus. Kumpulan 1 lulus. Kamu pun kumpulan kamu integer juga. Ya. Kamu satu kumpulan. Bergerak ya muka. Seterusnya, kumpulan kamu cikgu bagi apa tadi? Jenis data? String. Boleh suka makan. Apa dia? Suka makan ikan goreng. Oi. Minum air banyak-banyak sikit. Okey. Kumpulan kamu cikgu bagi jenis data apa? Boolean. Dapat true. Okey, betul. Tahniah. Juga. Okey, kumpulan kamu cikgu bagi data apa? String. Jadi hasilnya saya belajar multimedia. Jadi Siapa buat okey, tu? kumpulan kamu Cikgu. true, false. Okey, betul juga. Kumpulan kamu integer. Integer. Okey, keluar nombor 5. Okey, bagus. Okey, kumpulan yang terakhir. Kamu buat apa tadi? String. Sama. Okey, keluar apa? Makanlah sarapan pagi. Ni selamat pagi semua. Okey. Jadi semua dapat melengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Tahniah kepada semua. Jadi untuk penutup ni cikgu kesimpulannya kamu semua telah belajar 5 jenis data iaitu integer, double, string, char, boolean. Okey, kamu semua dapat mengaplikasikan semua jenis data di dalam Python. Betul? Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Cikgu akan tamatkan kelas kita di sini. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okey? Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.